Al-buruj, tempat edaran. Orbit. Okey, mana dia tu? Dari segi kedudukan ayat, gua dia ada. Berapa apa isim dia? Isim tu. Ada bawah dia. Majrur dah, majrur. Majrur. Memang majrur dah. Majrur. Cuma buat apa majrur? Kita majrur dengan apa dulu? Majrur dengan kasrah lagi. Majrur dengan kasrah. Buat apa? Buat apa? Dia gitulah dia ada beberapa pertama terkenal dia tu isim dulu. Lepas tu majrur dengan kasrah. Tiga benda tu tak? Baru nombor 4, buat apa kasrah? Atau buat apa majrur? Apa majrur? Mudah. Mudhafun ilaih lah. Dia mudhafun ilaih dah. Dia mudhafun ilaih. Okey, dia mudhafun ilaih. Majrur tu. Kalau mudhafun ilaih, mana dia nak ada mudhaf sebelum dia. Mana mudhaf? Zati. Zati ni. Maknanya isim zahir zati ni majrur kasrah, dia adalah mudhaf. So lagi belakang ni mudhaf. Ni mudhafun ilaih. Dua ni. Okey, betul tak? Dari segi itu. Jadi sama apa guna kita i'rab sasa ni? Ada ni isim zahir, ni mula-mula ni wal qasam, maknanya sumpah, hurujah, lepas dia tu isim zahir majrur kasrah, lepas dia tu zati isim zahir juga majrur kasrah, apa dia sifat, dia sebagai mudhaf. Al-buruju ada isim zahir majrur bi kasrah mudhafun ilaih. Jadi semua kita panggil i'rab ni kok mana kaitan dengan untuk faham ayat tu? Okey. Nah, kalau kita tidak i'rab, maka kita akan terjemah demi langit miliki orbit. Dia tak akan tubik mana yang sini ni. Kalau ni yang ni tak tubik. Tak tubik. Tubik itu bila tengok i'rab dia tubik. Jadi demi langit yang memiliki apa? Memiliki orbit. Sini mudhafun ilaih itu memberi makna memiliki. Mudhafun ilaih ni. Dua ni. Okey.